Sehari saja sebelum saya masuk hospital tu, saya mimpi ada orang bagi saya barang. Makanan. Dia suruh simpan. Makcik tua. Dia pakai baju merah. Baju merah, tudung ni dia pakai tudung putih. Tak UMNO kot. Baju merah, tudung putih, UMNO kan? Tu macam Yelah, sakit pun kelakar kan? Takkan macam UMNO kot. Kau punya UMNO orang macam aku pun kau nak telan aku. Apalah salah aku. Makcik UMNO ni memang tau, takkan nak suruh kita banci. Dia kata tak makan tak apa, simpan je macam ais. Masa dia kata baiklah makcik, aku pun ambil, aku simpan je lah. Betul. Makcik tu pakai baju merah, tudung putih. Terus ketika UMNO. Takkan UMNO kot. Santai. Besoknya saya terus hospital. Saya jarang mimpi tau. Kadang mimpi dia datang makna. Saya memang jenis jarang mimpi. Jarang mimpi. Tu saka UMNO aku rasa.